Assalamualaikum. Okey, hari ni aku nak share sikit installer ada datang rumah untuk pasang wall box. So sebenarnya hari tu 2 minggu lepas installer dah datang, dah pasang untuk pasang wall box dengan upgrade 3 phase lah. So yang 2 minggu lepas dia orang datang untuk upgrade DB dulu, dia orang tukar MCB tambah MCB, RCB, apa-apa semua tu lah. So hari ni dia orang datang lagi untuk pasang wall box sebab yang 2 minggu lepas aku tak dapat kereta lagi, tak dapat wall box lagi. Dia tak boleh nak pasang wall box. Tapi hari ni dia boleh pasang lah, cumanya aku masih tak boleh guna lagi sebabkan TNB belum datang untuk upgrade 3 phase lagi. So masih single phase lagi rumah aku ni. Tak boleh pakai lagi. Walaupun dia dah siap pasang lah, cumanya nanti bila dah siap pasang aku kena contact balik installer ni, nanti dia akan datang untuk testing semualah. Okey, jom. Ini wall box yang dah siap pasang lah. So aku letak dekat tepi, aku tak letak dekat tengah. Sebab ingat dekat tengah tu kalau nak tambah apa-apa nanti dia mengganggu. So kita pasang dekat tepi rumah lah. So inilah saja dia. Yang ni nanti aku nak kena beli hook, nak pasang kat sini lah. Tadi installer ni dia letak skru je sebab nak gantung wire ni, kalau tak nanti dia jatuh ke bawah. So nanti aku beli hook dan pasang kat sini lah.